Kalau untuk dinner malam nanti korang belum decide lagi nak masak apa, bolehlah cuba resepi ni. Dia tak guna banyak sangat bahan pun, tapi serius memang sedap. So jom kita buat peri-peri chicken dan coleslaw. Bismillah. First kita perapkan ayam dengan 1 sudu sos tiram, garam, dan nak bagi senang kerja hang guna peri-peri seasoning mix ni je. Ni yang buat sedap tu tau. Yang nak try tu boleh tengok dekat beg kuning. Ni tak sampai RM10 pun harga dia. And then masukkan dalam 2 sudu macam tu. Korang gaulkan bagi sekata dan boleh perap sekurang-kurangnya 30 minit, tapi lagi lama lagi sedap. Next boleh panggang je macam biasa sampailah ayam ni masak dan burn-burn sikit macam ni. Lepas tu dah boleh ketepikan dulu. And then untuk coleslaw masukkan kobis, carrot, 4 ke 5 sudu mayonis, and then perasakan dengan black pepper dengan white pepper sikit. Ni cara yang express lah kan. Kita guna bahan yang simple je dan sedia untuk dihidang. Satu set macam ni bukan murah kalau nak makan kat luar. Lagi satu, bila buat sendiri macam ni dapatlah makan lebih sikit kan. So untuk korang yang nak try tu, pergi je beli terus seasoning mix tu, buat standby kat rumah dan selamat mencuba.